Macam mana nak beli emas fizikal di Public Gold? Sebenarnya ada 3 cara mudah ikut bajet dan keselesaan tuan-puan. Pertama, belian secara outright purchase, full payment. Ini cara paling cepat kalau tuan-puan ada bajet penuh, boleh terus buat bayaran penuh ikut harga semasa. Contohnya, tuan-puan nak beli gold bar 10 gram. Tuan-puan terus bayar penuh melalui aplikasi Public Gold. Dan sistem akan terus dengan proses shipment selepas bayaran selesai. Emas tuan-puan akan dihantar menerusi GIP, shipping atau post berinsurans. Kedua, outright purchase TPP iaitu easy payment purchase. Kalau belum ada bajet penuh tapi tetap nak memiliki emas, boleh guna kaedah EPP. EPP ni membolehkan tuan-puan bayar secara ansuran tetap selama 6 atau 10 bulan tanpa riba. Contohnya nak beli gold bar 10 gram tapi bajet terhad, boleh bayar sikit-sikit sekitar RM600 lebih sebulan. Emas tuan-puan akan dapat selepas bayaran selesai. Dan yang ketiga, simpanan dalam akaun gap serendah RM100. Ini paling fleksibel dan mesra bajet. Tuan-puan boleh mula serendah RM100, kumpul sikit-sikit dalam akaun gap. Bila dah cukup gram, boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal melalui sistem sahaja, ikut desain yang tuan-puan inginkan. Jadi, tak kisah bajet besar ataupun kecil, semua orang boleh mula simpan emas hari ini. Bagi yang nak bermula, boleh tunjukkan video di profil saya untuk cara daftar akaun dan mulakan simpanan emas yang pertama. Saya akan hubungi tuan-puan untuk pilihan yang seterusnya. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi ilmu emas dan kewangan.